Tak lama lagi kita akan sambut hari raya kan? Bagi ibu bapa yang dekat luar sana, jom saya share satu tips untuk kekalkan duit raya anak-anak sehingga mereka besar nanti. Sebelum tu, boleh save dan share video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Anak-anak ni lama lagi nak guna duit. Jadi, untuk simpanan jangka masa panjang, tindakan yang paling terbaik adalah simpan dalam bentuk emas. Bestnya, di Eko Emas Get Public Gold ni tuan-puan, kita boleh simpan emas rendah RM100 untuk anak-anak. Sangat mudah dan murah. Untuk anak-anak bawah 18 tahun, boleh buka Eko Emas Cap Junior seawal umur 7 hari pun dah boleh buka Eko Emas Cap untuk anak. Ibu ayah boleh simpan emas di Eko Emas Cap untuk anak-anak serendah RM100 dan tak ada komitmen bulanan. Terpulang kepada ibu ayah nak simpan dalam akaun ataupun dalam bentuk emas fizikal yang macam ni, bila nak guna duit nanti, boleh sahaja terus jual emas yang kita simpan tersebut dan boleh guna duit tersebut untuk pendidikan anak-anak dan sangat mudah. Pada hari raya nanti, ambil peluang untuk tukarkan duit raya anak ke dalam bentuk aset emas yang lebih bernilai untuk simpanan mereka dalam jangka masa yang panjang. So, nak mulakan simpanan emas untuk anak-anak bagaimana? Tuan-puan boleh pergi ke profil saya, boleh tengok video yang saya dah pinkan di profil, tuan-puan boleh follow step by step dan tuan-puan boleh pilih untuk daftarkan akaun emas untuk anak bawah 18 tahun dan nanti saya akan guide dan tuan-puan boleh bermula buat simpanan emas untuk anak-anak masing-masing, satu anak, satu akaun mereka masing-masing. Jadi jika perkongsian saya bermanfaat, like, komen dan share dengan ahli keluarga supaya sama-sama kita dapat manfaat asbab simpanan emas.